naratif buka mulut je bohong, buka mulut je bohong ni dia berterusan lah. Sebab tu dalam Tidantum tahun ni parti digantung lah, memang ada dalam ucapan parti tu nak bawa mengenai dengan isu pelaburan daripada luar masuk ke dalam. Tambah-tambah pula kita akan terkesan dengan teruk lah tarif ataupun perubahan tarif yang dikenakan oleh Amerika. Dan apa persediaan untuk kerajaan negeri Perak khususnya untuk guna ni daripada apa yang dijanjikan. Perak ni parti kata dia wawarkan dalam Perak Sejahtera kononnya wawasan 2030. Meletakkan, wawarkan semua kawasan perindustrian. Contoh, pertama kita baru lancar 2 kali PM turun di kawasan Kediang, Kegip, Kelang, Grian, dia sebut Silver Valley di Ipoh. Kemudian dia ada Lumut Airport perindustrian, kemudian dia ada di Taiping, kemudian di Proton City. Dengan kemudahan-kemudahan yang ada ni kan, yang kata sekarang parti tengok masih lagi berlaku penghijrahan pelabur ada pun kilang kita di sini dan bawa keluar. Seperti tahun lepas berapa yang pakaian pun berpindah ke Vietnam dan sebagainya. Kena dengan tarif ni juga lagi banyak. Itu yang dijanjikan. Kita nak tanya yang tadi. Yang dijanjikan dia sebut okey saya akan melabur sekian. Kita tak boleh ambil figure ni. Benda yang sebenarnya masuk. Patut ini yang dinyatakan. Sebab itu bila benda yang sebenarnya tu baru dia ada impak. Sebab tu Kegip dia lancarkan kawasan perindustrian. Mana kilangnya? Parti kita tengok sampai sekarang tak ada kilang, baru tapak ya. Dijanjikan. Begitu juga dengan Silver Valley. Parti nak tanya, dia guna tanah pun belum ambil lagi. Kan? Orang tengok, Silver Valley. Tak langsung impak kepada rakyat dan actualnya tak ada. Sebab tu parti banding. Negeri Tok Lebay mentah. Kan? Jauh di sana, kata Kulim High-Tech Park. Berbanding dengan Perak ni, dekat dengan port, ada pula port Lumut, ada pula inland port, dekat dengan Penang, dekat dengan Port Kelang. Tapi jumlah pelaburan yang masuk di Perak tu pun jauh lebih rendah berbanding dengan Kedah. Dan berbanding dengan negeri-negeri lain. Parti tengok memang tak ada efektif lah. Prasarana ada. Prasarana ada. Tapi underutilized. Tak guna betul-betul. Underutilized. Tak ada kemampuan. Tak ada kemampuan. Tak ada kewibawaan untuk bawa. Dan lagi satu yang paling penting, dia tidak ada kepercayaan pelabur untuk datang. Berbanding dengan kita tengok pemasangan kereta-kereta baik Porsche ke baik apa ke, semua dia pergi kat Kedah. Pun jauh pergi Kedah daripada Port Kelang nak bawa kat Kedah kat sana. Kenapa agaknya Pak T? Inilah yang dikatakan bahawa kalau di Kedah kita kata okey RM30 satu kaki persegi dengan infrastruktur yang ada, plug and play. Kita tak mau nak bercakap lah. Di Perak ni nak masuk Perak ni penuh lagi dengan. Sebab parti pernah berada di dalam kerajaan. Kita tidak menuduh. Tapi inilah kita kata kalau reformasi yang dijanjikan, boleh berjalan dengan betul, orang tak payah. Produk yang baik ni tak payah kita jual. Orang datang sendiri beli. Ya, betul. Kan, orang datang sendiri. Sekarang ini orang duk beli dengan kita pun keluar. Apa yang kita nak janjikan, kita kena cerita. Sebab tu kerajaan kena telus. Berapa banyak kilang yang telah ditutup. Jangan duk cerita okey masuk berapa. Kilang yang ditutup yang berkesan kepada pekerja-pekerja yang ada dalam negara. Dia kena tengok benda ni. Betul janji kosong. Sebenarnya apa yang diklaim ataupun apa yang didakwa sama ada kerajaan PMX dan juga penyokong-penyokong yang digelar sebagai walanon, mereka kata PMX telah berjaya bawa masuk hampir 3 trilion pelaburan. Sebenarnya bukan pelaburan tapi jumlah dagangan. Dagangan ni maknanya beli dan jual. Kita beli dagang juga, kita jual pun dagang juga. Kalau campur-campur semua tu betul lah, mungkin lah, kita tak tahu. Mungkinlah besar. Tapi hakikatnya pelaburan tu kat mana, kalau orang luar datang melabur, sudah pasti kita dapat lihat. Nampak impact dia. Nampak betul. Paling tidak pun, selain daripada kita katakan kilang dan sebagainya, spill over, perbelanjaan daripada perusahaan pelaburan tersebut akan turun juga kepada rakyat ataupun rakyat, tempat orang tempatan.